Nama saya Jafar Serigala. Saya orang yang paling handsome hari ni. RM10 je ni. Memang untung lah. Lain kali lapar kita dah tahu dah mana nak datang. Cuba teka, kami dekat mana ni? Rincing? Semenyih? Olak Lempit? Bukan, ini dekat tengah bandaraya KL. Semua house. Saya sendiri pun tak sangka dia orang boleh modify mall ni jadi secantik ini, secanggih ini. Ini tempat zaman Hel Amir dengan Uji Rashid tu berdating dulu. Tanya mak ayah korang ni, mesti dia orang beli barang pengantin dekat sini dulu. Tanya ayah kau, berapa kali dia beli barang pengantin? Kepada anda yang lama dah tak datang semua house, macam saya 50 tahun dah tak datang, masuk mungkin sesat. Jadi daripada tangga tadi turun sampai bawah, belok kiri, nampak semua rasa. Besar, ada pintu kaca belah kanan. Masuk kat sini sebab anak saya kata ada western food yang memang murah ya. Hari ni 25 bulan, gaji tak dapat lagi, so kita datang tempat ni. Lepas dia upgrade tebu dah jadi macam hotel 5 star. Datang dekat sini, pergi kedai paling ujung sekali. Nampak ni, dua budak dapur. Basically dia jual makanan western dengan konsep yang simple. Ada dua menu utama lah. Sama ada kita boleh cedok mana yang kita nak, western cedok nama dia, atau kita boleh order yang set. Yang ini set B40. Jadi kita boleh order mana-mana set ni dengan harga RM10 je sepinggan. So cukup. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Satu Ahad puasa. Nama saya Jafar Serigala. Saya orang yang paling handsome hari ni. Tak, saya nak order yang ni kak. Yang RM10 ni spaghetti buttermilk ayam crispy. RM10 je ni. Memang untung lah. Terima kasih kak. Lain kali lapar kita dah tahu dah mana nak datang. Ramai orang komplain dia cakap dekat KL ni makanan mahal. Olak Lempit lagi murah. Bukan mahal, engkau tak jumpa tempat murah ni. RM10 ni. Bayang ni, saya belum tentu boleh habis ni. Dapat spaghetti sikit punya banyak, kuah buttermilk dengan ayamnya dengan sos yang boleh pilih lagi. Mana nak cari lagi? Kat Mentakap ni, dekat €50 kalau kat Mentakap ni. Orang kalau cakap pasal semua house, nak masuk area Masjid India dengan parking horror 5 hari belum jumpa parking. Tak, kami tadi naik, kat bawah rasa sesak. Bila dah naik bangunan ni, ya Allah, punyalah banyak parking, berapa level ada kan. Parking tak ada masalah. Kedai ni dia buka daripada 10.30 pagi sampai 6.30 petang. Kalau siapa yang kerja kat KL, especially kalau naik motor ke apa semua, seriously, RM10 memang berbala datang lah. Especially 7 bulan.